Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kumpulan kami ingin membentangkan analisis kami terhadap sebuah artikel yang bertajuk Analisis Perbandingan Efikasi Pengajaran dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 1 yang telah ditulis oleh Muhammad Khairuddin Abdullah dan Halimah Laji. Bagi tugasan ini, kami akan menumpukan perhatian kepada aspek-aspek kebutuhan wacana dalam penulisan ilmiah tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis kekurangan elemen seperti kebutuhan wacana, kejelasan idea, struktur penulisan dan penggunaan rujukan dalam sesebuah artikel. Perlu kita ingat bahawa setiap rujukan perlulah dibuat berdasarkan gaya APA generasi ke-7. Sebuah penulisan ilmiah ataupun penulisan akademik memerlukan segala elemen yang telah saya sebutkan sebentar tadi bagi memastikan ia dapat menghasilkan sebuah penulisan yang berkualiti dan mantap. Sebelum bermula, seperti yang kita dapat lihat arahan tugasan bagi pelaksanaan tugasan 3 ini, di mana tugasan ini dilaksanakan secara berkumpulan, namun penilaian tugasan adalah secara individu. Tugasan ini hendaklah dilaksanakan secara berkumpulan, namun penilaian akan dibuat secara individu berdasarkan tahap penglibatan, kefahaman dan keupayaan setiap pelajar semasa pembentangan. Seperti yang kita dapat lihat, ini antara petikan yang telah saya ambil dan letakkan di dalam slide untuk pembentangan pada kali ini. Dalam pembentangan ini, kami akan menguraikan beberapa kekurangan dari aspek tersebut. Secara keseluruhannya, artikel ini menampilkan kajian yang baik dan berfokus kepada efikasi pengajaran guru sebagai faktor penting dalam memastikan kualiti pendidikan yang tinggi. Namun begitu, kami mendapati terdapat beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki, terutamanya dari segi kebutuhan wacana agar penulisan ini lebih tersusun dan mudah difahami oleh pembaca. Yang pertama, kelemahan yang paling ketara ialah peralihan idea antara perenggan yang agak mendadak dan kurang lancar. Sebagai contoh, penulisan ini membincangkan tentang trend pendidikan abad ke-21 yang berfokus kepada penghasilan produk. Kemudian ianya terus beralih kepada isu kualiti guru tanpa sebarang penanda wacana atau ayat yang menghubungkan antara kedua-dua idea ini. Ketiadaan ayat penghubung seperti perubahan trend ini menuntut peningkatan kualiti guru sebagai pelaksana utama kurikulum, menjadikan wacana terasa tidak beralun dan sukar untuk diikuti. Dalam penulisan ilmiah, setiap peralihan idea seharusnya mempunyai ayat transisi yang menjelaskan hubungan sebab dan akibat supaya pembaca lebih mudah untuk memahami mengapa sesuatu isu itu dibincangkan selepas isu sebelumnya. Kesannya, walaupun isi yang disampaikan bernas, aliran maklumat menjadi kaku dan tidak berterusan. Kedua, kelemahan yang kami kenal pasti ialah hubungan yang saya telah kenal pasti adalah hubungan antara ayat yang kurang konsisten dan tidak kohesif, di mana setiap ayat dalam artikel ini sebenarnya mengandungi maklumat yang baik, namun tidak dihubungkan dengan penanda hubungan logik yang mencukupi. Sebagai contoh, penulis telah menulis petikan trend pendidikan abad ke-21 memberi fokus terhadap produk dan juga kualiti produk yang dihasilkan menjadi keutamaan. Seperti yang kita dapat lihat, kedua-dua ayat ini membawa maksud yang hampir sama, tetapi tiada penanda wacana yang menghubungkan kedua-duanya. Sekiranya digunakan frasa seperti hal ini bermakna bahawa, rentetan daripada itu atau oleh sebab itu, ataupun maka kesinambungan idea akan menjadi lebih baik dan kohesi wacana dapat dikekalkanlah. Kita perlu ingat bahawa penanda wacana berfungsi sebagai penghubung makna antara ayat dan juga perenggan. Tanpa elemen ini, pembaca mungkin merasa seperti membaca potongan maklumat yang terpisah-pisah, yang mana ia akan
mengakibatkan pembaca susahlah untuk memahami penulisan kita. Dalam penulisan akademik, kebutuhan wacana yang kukuh dapat memastikan pembaca tidak perlu meneka sendiri maksud hubungan antara satu idea dengan idea yang lain. Selain itu, terdapat juga beberapa ayat yang panjang tetapi tidak diatur dengan struktur tata bahasa yang jelas lah. Ianya akan menyebabkan mesej utama sukar untuk dikesan. Seperti contoh, ayat yang menjelaskan sejarah pengenalan konsep efikasi pengajaran terlalu panjang, mengandungi banyak klausa yang bercampur fakta, teori serta nama tokoh dalam satu ayat. Ayat seperti ini sebaiknya dipecahkan kepada 2 atau 3 ayat agar pembaca lebih mudah memahami intipatinya. Untuk yang terakhir, penanda wacana yang kurang bervariasi. Penanda wacana yang pelbagai bukan sekadar dapat memperindahkan bahasa tetapi juga menandakan hubungan logik antara ayat dan bahagian dalam penulisan, yang di mana dalam konteks artikel ini, penggunaan wacana yang lebih pelbagai boleh membantu menunjukkan peralihan antara teori, dapatan dan perbincangan dengan lebih jelaslah. Oleh itu, sebaiknya apabila kita membuat sebuah penulisan ilmiah ni, kita perlulah menggunakan penanda wacana yang bervariasi agar dia dapat memperindahkan penulisan kita dan dapat menarik minat pembaca dengan lebih lah. Selain itu, ia juga dapat mengelakkan pembaca daripada menjadi bosan kerana asyik membaca sesuatu yang berulang-ulang. Selain itu, hubungan antara ayat dalam sesuatu penulisan perlulah konsisten dan kohesi yang kuat agar ianya dapat membuktikan bahawa penulisan kita itu merupakan satu penulisan yang baik. Dan antara yang paling penting sekali, kita juga perlu pastikan agar daripada setiap ayat ke ayat yang lain ataupun perenggan ke perenggan yang lain, peralihan idea itu perlu lancar lah agar ia tidak menyusahkan pembaca untuk memahami atau memeningkan mereka. Baik, setakat itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan perbincangan kami pada hari ini kepada ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Song Deshu. Okey, jadi salam sejahtera. Nama saya Song Deshu dan untuk bahagian saya akan bentangkan aspek kejelasan idea berdasarkan artikel yang kami pilih yang bertajuk Analisis Perbandingan Efikasi Pengajaran dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 1. Jadi, kejelasan idea ni merupakan antara ciri utama yang tentukan sama ada satu penulisan akademik tu mudah difahami atau tidak. Jadi aspek ini merujuk kepada sejauh mana sesuatu tulisan itu dapat menyampaikan mesej atau hujah secara tersusun, logik dan tidak mengelirukan pembaca. Jadi artikel ni dia bertujuan untuk bandingkan tahap efikasi pengajaran dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 1 dekat Sabah. Dan kajian ni dia menggunakan pendekatan kuantitatif melalui suaslidik yang diadaptasi daripada instrumen Teacher Efficacy Scale yang dicipta oleh Gibson dan Dembo pada tahun 1984. Oleh itu, secara keseluruhannya, struktur artikel ni dia lengkap dengan bahagian abstrak, pengenalan, objektif kajian, metodologi, dapatan, perbincangan dan kesimpulan. Dan hal ni tunjukkan bahawa penulis mengekalkan format penulisan ilmiah yang standard. Dan dari segi kejelasan idea pula, artikel ni dia menunjukkan susunan yang sangat sistematik. Dalam bahagian pengenalan contohnya, penulis dapat dengan jelas memperincikan latar belakang isu efikasi guru serta jelaskan rasional kajian ini dijalankan. Dan bahagian ni disampaikan secara berurutan daripada masalah umum kepada fokus khusus kajian. Dan ciri ini jadikan pembaca senang nak ikuti idea-idea yang disampaikan oleh penulis. Dan seterusnya, objektif kajian juga dinyatakan secara terang
dan pekat rapat dengan persoalan kajian. Dan bahagian ini sangat penting kerana objektif kajian ni dia akan menjadi asas kepada kejelasan keseluruhan artikel. Setiap huraian selepas itu, sama ada dalam metodologi ataupun dapatan, sentiasa kembali kepada objektif tersebut. Dan perkara ini menunjukkan tahap keutuhan dan fokus idea yang tinggi. Jadi selain daripada struktur yang jelas, penggunaan bahasa dan istilah juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan kejelasan. Contohnya, penulis ni dia menggunakan istilah seperti efikasi pengajaran, keupayaan kendiri dan keupayaan mengajar secara konsisten sepanjang artikel. Kebanyakan istilah-istilah ini tidak hanya disebut tapi juga diterangkan dengan baik melalui teori Bandura serta rujukan asal Gibson dan Dembo. Walau bagaimanapun, terdapat juga sedikit istilah yang tidak dijelaskan secara jelas dengan contoh yang spesifik. Dan pendekatan ni dia membantu pembaca memahami konsep utama tanpa kekeliruan istilah. Dan dia ada pertukaran istilah yang boleh timbulkan salah faham. Dan perkara ni tunjukkan kejelasan idea yang sangat baik. Jadi, sekarang kita akan pergi ke bahagian penyampaian dapatan. Dan dalam bahagian dapatan pula, idea dia disampaikan secara padat dan teratur. Dan data empirikal dia dipersembahkan melalui jadual dan angka yang mudah difahami. Contohnya, dapatan mengenai tahap efikasi guru di sekolah bandar dan luar bandar dijelaskan dengan perbandingan angka yang jelas tanpa perlu huraian panjang yang berulang. Dan ciri ini, dia membolehkan pembaca terus melihat pola utama hasil kajian dengan cepat dan berkesan. Jadi dalam bahagian dapatan juga, penulis ni juga mengelakkan penggunaan ayat yang terlalu rumit. Dan cara ini jadikan mesej lebih tepat dan mudah difahami. Dan kajian ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama sekali, walaupun bahagian dapatan kajian dijelaskan dengan jelas dan padat, tapi dalam bahagian perbincangan pula, penulis ni cenderung untuk menulis perenggan yang terlalu panjang dan padat dengan maklumat. Dan ciri ini dia akan menyebabkan pembaca perlu memberikan tumpuan yang tinggi untuk memahami isu utama setiap perenggan. Struktur ayat yang agak kompleks di beberapa tempat juga boleh mengurangkan kejelasan mesej yang ingin disampaikan. Dan kedua, kelemahan kedua, jadi seperti yang dikatakan terlebih dahulu, terdapat juga sedikit penggunaan istilah teknikal yang tak disertakan dengan contoh yang spesifik. Akibatnya, pembaca yang kurang berpengetahuan dalam bidang pendidikan mungkin sukar memahami maksud sebenar istilah tersebut. Jadi, sebagai rumusan, artikel ni dia menunjukkan penyampaian hujah dan maklumat yang jelas serta tersusun. Penulis berjaya hubungkan objektif kajian dengan dapatan melalui penggunaan istilah yang konsisten dan berasaskan teori yang kukuh. Tapi, namun begitu, kejelasan idea sedikit terganggu oleh perenggan yang terlalu panjang dan struktur ayat yang kompleks di bahagian perbincangan. Selain itu, walaupun kebanyakan istilah teknikal dia telah dijelaskan dengan merujuk kepada teori Bandura, tapi masih terdapat juga sedikit istilah lain yang tidak disertai contoh. Dan hal ini jadikan pembacaan agak mencabar bagi mereka yang bukan dalam bidang pendidikan. Walau bagaimanapun, artikel ni dia masih mencapai tahap kejelasan idea yang memuaskan. Dengan sedikit penambahbaikan dari segi gaya penulisan dan juga kejelasan bahasa, artikel ni dia boleh sampaikan mesej penyelidikan dengan lebih berkesan dan mudah difahami. Dan itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Muhammad Hadris. Baiklah. Nama saya Muhammad Haris dari kelas TESA 1. Sekarang saya akan membentangkan tentang struktur penulisan
dari artikel ini? Baiklah, pertama sekali, kita lihat dari segi struktur penulisan. Artikel ini menggunakan format IMRAP, iaitu Introduction, Methodology, Results and Discussion, seperti yang lazim digunakan dalam jurnal penyelidikan. Bahagian pengenalan artikel ini dimulakan dengan sangat baik. Ia memperkenalkan isu efikasi guru disertai dengan latar belakang, kajian dan objektif penyelidikan. Kaedah penyelidikan juga diterangkan dengan jelas, termasuk reka bentuk kajian, sampel dan instrumen yang digunakan. Namun begitu, kelemahan utama terletak pada kesinambungan antara bahagian. Sebagai contoh, peralihan daripada bahagian pengenalan kepada metodologi agak mendadak, seolah-olah tidak ada penegasan mengapa reka bentuk kajian itu dipilih. Selain itu, dalam bahagian perbincangan, penulis kadangkala menyentuh dapatan tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan teori atau kajian terdahulu. Bahagian kesimpulan pula agak padat, menekankan dapatan utama tetapi kurang menghuraikan implikasi terhadap bidang pendidikan atau saranan untuk kajian lanjutan. Jadi, walaupun struktur asasnya lengkap, penyusunan dan peralihan idea masih boleh diperhalusi. Baiklah, di bahagian penggunaan kosakata, dari aspek kosakata, artikel ini menunjukkan penggunaan bahasa akademik yang tepat dan profesional. Penulis menggunakan istilah seperti efikasi pengajaran, konstruk, inferensi dan analisis perbandingan dengan betul mengikut konteks. Namun begitu, kelemahan utama ialah pengulangan istilah yang berlebihan. Sebagai contoh, perkataan efikasi diulang berkali-kali dalam satu perenggan tanpa variasi sinonim seperti kebersanan, keberkesanan atau keyakinan pengajaran. Pengulangan ini boleh menyebabkan pembacaan menjadi agak kaku dan monoton. Selain itu, penulis juga boleh menambah sedikit variasi dari segi kosakata penegasan. Sebagai contoh, menggantikan frasa seperti dapat dilihat bahawa dengan alternatif seperti jelas terbukti bahawa atau hal ini menunjukkan bahawa, untuk mengelakkan gaya yang terlalu berulang. Baiklah, di bahagian penanda wacana, artikel ini menunjukkan usaha yang baik untuk menghubungkan idea antara ayat dan perenggan. Penulis menggunakan penanda seperti oleh itu, namun demikian, dan walau bagaimanapun dengan betul. Ini menunjukkan kesedaran terhadap keperluan kesinambungan logik dalam teks akademik. Walau bagaimanapun, penulis kurang menggunakan penanda wacana yang bersifat hujahan dan penegasan seperti hakikatnya, dapat disimpulkan bahawa atau sebagai bukti. Ketiadaan penanda seperti ini menyebabkan hujah dan dapatan kajian tidak begitu menonjol. Selain itu, peralihan antara perenggan juga agak kaku. Sebagai contoh, perenggan dalam bahagian perbincangan sering dimulakan terus dengan data tanpa ayat berhubung, seperti selain itu atau seterusnya. Jika penanda ini digunakan, aliran bacaan akan menjadi lebih lancar dan mudah difahami oleh pembaca. Di bahagian gaya bahasa pula, dari segi gaya bahasa, artikel ini menggunakan laras bahasa formal, objektif dan ilmiah sesuai dengan penulisan akademik. Penulis mengekalkan nada yang profesional tanpa sebarang unsur emosi atau pendapat pribadi. Namun begitu, sebahagian ayat terlalu panjang dan kompleks, mengandungi lebih daripada satu idea utama dalam satu ayat.
Hal ini menjadikan bacaan agak padat dan sukar diikuti oleh pembaca. Sebagai contoh, ada ayat yang menggabungkan latar belakang, story dan kaedah dalam satu struktur ayat yang terlalu panjang. Walaupun begitu, gaya bahasa yang digunakan menunjukkan kematangan akademik. Cuma, pada bahagian kesimpulan, terdapat sedikit unsur retorik, iaitu penggunaan bahasa yang berlebihan untuk menekankan kepentingan kajian. Bagi penulisan ilmiah, gaya retorik perlu diminimumkan agar nada penulisan kekal objektif dan tidak bersifat meyakinkan secara berlebihan. Bagi bahagian abstrak dalam bahasa Inggeris, artikel ini memperlihatkan beberapa kelemahan dari segi tata bahasa dan struktur ayat. Contohnya, penggunaan bentuk pasif dan aktif tidak konsisten serta ada kesilapan kecil dalam penempatan kata kerja dan kata sendi. Namun, istilah teknikal diterjemahkan dengan tepat seperti teaching efficacy dan pedagogical construct. Walaupun begitu, secara keseluruhannya, abstrak ini memerlukan semakan semula oleh penyunting bahasa Inggeris akademik bagi memastikan ia memenuhi standard antarabangsa. Di samping itu, penulis boleh menambah elemen keywords yang lebih pelbagai dan spesifik supaya artikel lebih mudah dicari dalam pangkalan data jurnal. Seterusnya, dari aspek kohesi dan koherensi, artikel ini menunjukkan kohesi leksikal yang baik, iaitu kesinambungan tema utama dikekalkan melalui pengulangan kata kunci seperti efikasi dan pengajaran. Ini membantu pembaca mengekalkan fokus terhadap topik utama. Namun begitu, dari segi koherensi, hubungan antara perenggan masih kurang lancar. Kadang-kala, perenggan baru dimulakan tanpa berhubung logik dengan perenggan sebelumnya. Ini menyebabkan struktur argumentasi kelihatan terpisah-pisah. Sebagai cadangan, penulis boleh memperkukuh koherensi dengan menggunakan teknik jalinan idea. Contohnya, mengakhiri perenggan dengan ayat yang membuka kepada topik seterusnya. Hal ini dapat menjadikan bacaan lebih bersambung dan logik. Baiklah, sebagai kesimpulannya, artikel analisis pembandingan efikasi pengajaran dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 1 ini mempunyai struktur asas yang betul dan lengkap, menepati format IMRAD yang menjadi panduan dalam penulisan jurnal penyelidikan. Namun, terdapat beberapa kelemahan kecil yang boleh diperbaiki. Antaranya ialah pemisahan idea yang kurang kemas, kekurangan penanda wacana penegasan, pengulangan istilah yang berlebihan, serta kesalahan kecil dalam abstrak bahasa Inggeris. Selain itu, satu kelemahan penting ialah ketiadaan hipotesis yang dinyatakan secara eksplisit bagi kajian kuantitatif. Bagi kajian jenis ini, hipotesis amat penting untuk menunjukkan arah dan jangkaan hasil penyelidikan. Dari sudut bahasa pula, penulis disarankan untuk melakukan semakan rujukan gaya APA atau gaya rujukan penulisan, gaya rujukan jurnal antarabangsa supaya hasil penulisan lebih seragam dan menepati standard penerbitan akademik global. Secara keseluruhannya, artikel ini sudah menunjukkan usaha penulisan yang baik. Namun, dengan penambahbaikan kecil dalam aspek bahasa, struktur dan kesinambungan idea, ia boleh mencapai tahap kualiti yang lebih tinggi. Itu sahaja daripada saya. Saya sekarang serahkan pembincangan ini kepada ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Muhammad Nakib. Baiklah, terima kasih Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Nama saya Muhammad Nakib bin Muhammad Zakri. Pada hari ini saya akan membentangkan analisis berkaitan penggunaan rujukan bagi artikel bertajuk Analisis Perbandingan Efikasi Pengajaran dalam kalangan guru Bahasa Melayu tahun 1 yang ditulis oleh Muhammad Khairuddin Abdullah dan Halimah Laji pada tahun 2015. Baiklah, berdasarkan analisis menyeluruh, artikel ini menunjukkan penggunaan rujukan yang baik dan memuaskan, terutamanya kerana penulis menggunakan pelbagai sumber yang untuk menyokong hujah mereka. Namun begitu, terdapat juga kelemahan dari segi kemaskini rujukan, di mana tidak semua rujukan adalah terkini. Sebahagian besar rujukan masih berasaskan kajian lama sebelum tahun 2010. Sedangkan konteks pendidikan dan cabaran guru masa kini telah banyak berubah. Oleh itu, walaupun rujukan digunakan secara tepat dan sesuai dengan topik, tahap kekiniannya boleh dipertingkatkan lagi bagi memastikan hujah dan dapatan kajian lebih relevan dengan konteks semasa pendidikan di Malaysia pada masa kini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kekuatan dan kelemahan penggunaan rujukan dalam artikel ini. Seperti yang ditayangkan di slide, dari segi kekuatan, artikel ini diterbitkan pada dalam jurnal berwasit, iaitu peer review di Malaysia. Ini memberi jaminan bahawa kajian ini telah melalui proses penilaian dengan rapi dan boleh dipercayai. Kerana jurnal berwasit ni bermaksud ia disemak oleh rakan yang sebidang. Selain itu, penulis menggunakan instrumen yang diadaptasi daripada skala yang telah diketahui, iaitu Teacher Efficacy Scale oleh Gibson dan Dembo. Ini menunjukkan bahawa kajian berasaskan teori yang kukuh serta menunjukkan asas instrumen yang diterima pakai dalam penyelidikan pendidikan. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diberi perhatian. Pertama, walaupun kajian menyatakan penggunaan instrumen yang baik, mereka tidak menjelaskan dengan terperinci proses adaptasi instrumen seperti ujian kesahan atau kebolehpercayaan dalam konteks guru Bahasa Melayu di Sabah. Kedua, kajian dijalankan hanya di negeri Sabah. Jadi, rujukannya agak terhad untuk digeneralisasikan kepada guru di negeri-negeri lain. Ini menjadikan ketepatan dan kesesuaian penggunaan rujukan mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan konteks nasional. Bergerak ke slide yang ketiga. Cadangan spesifik untuk memperkukuhkan rujukan. Bagi memperkukuhkan penggunaan rujukan dalam artikel ini, saya ingin memberikan beberapa cadangan spesifik yang boleh dipertimbangkan. Pertama sekali, tambah kajian empirikal selepas tahun 2010, di mana mengkhususkan berkaitan teacher efficacy di Asia Tenggara atau Malaysia. Ini penting untuk mengukuhkan justifikasi konteks semasa. Seterusnya, melaporkan proses adaptasi dan pengesahan instrumen dengan lebih terperinci, termasuk ujian kebolehpercayaan dan validasi dalam sampel tempatan. Seterusnya, untuk memperkukuhkan perbincangan implikasi, penulis boleh merujuk kajian intervensi atau meta-analisis yang terkini untuk menghubungkan efikasi pengajaran dengan pencapaian murid. Akhir sekali, sertakan sekurang-kurangnya 3 atau 5 rujukan tempatan yang baharu, terutamanya selepas tahun 2015,
yang membincangkan, maafkan saya, selepas tahun 2010 yang membincangkan isu guru sekolah rendah atau guru bahasa Melayu. Ini akan meningkatkan relevansi kajian dalam konteks Sabah. Dengan penambahbaikan ini, artikel akan menjadi lebih kuat dari segi justifikasi, metodologi dan kesahihan akademik. Sebagai kesimpulan, artikel ini sudah menunjukkan asas rujukan yang baik, tetapi masih ada ruang untuk ditambah baik dari segi kekinian sumber, penyesuaian konteks dan kejelasan metodologi. Dengan memperkukuhkan aspek-aspek tersebut, penyelidikan seperti ini boleh memberi sumbangan yang lebih besar terhadap pembangunan profesionalisme guru bahasa Melayu di Malaysia. Baiklah, sebagai penutup, secara keseluruhannya, artikel yang dianalisis menunjukkan usaha yang baik dalam mengekalkan keutuhan wacana dengan penyampaian yang tersusun dan hujah yang selaras antara satu sama lain. Dari segi kejelasan idea pula, penulis berjaya menghubungkan teori dengan dapatan kajian secara logik. Ini menjadikan isi penulisan mudah difahami oleh pembaca. Selain itu, struktur penulisan juga tersusun dan kemas, bermula daripada pengenalan yang jelas, metodologi yang sistematik, sehinggalah kepada perbincangan dan kesimpulan yang relevan. Walau bagaimanapun, terdapat ruang penambahbaikan dari aspek ketepatan dan kekinian rujukan agar hujah yang dikemukakan lebih mantap serta mencerminkan realiti pendidikan semasa di Malaysia. Secara keseluruhannya, dengan memperkukuhkan keempat-empat aspek ini, keutuhan wacana, kejelasan idea, struktur penulisan dan ketepatan rujukan, karya akademik seperti ini berpotensi memberikan sumbangan yang lebih bermakna kepada bidang pendidikan dan pembangunan profesionalisme guru. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.